Korang kan beli phone harga ribu-ribu. Aku nak share sikit sebab aku pernah jatuh tau dekat aku punya phone. Phone ni baru lagi tau. Aku letak dekat aku punya monopod, dekat aku punya kereta. Tak kuat tau, bila magnetik tak kuat. Bila aku punya kereta bergegar macam terentak sikit kan, aku punya phone terjatuh tau. Tu kat dalam kereta tak apa, tapi jatuh kat luar. Aku keluar daripada pintu lah. Punya aku takut, aku nak kena ganti pula nanti kan. Dekat sini untuk iPhone 17, pengalaman aku sendiri jatuh daripada monopod. Sebab yang ni bukan phone aku yang ni 14 Pro. Ni phone ni untuk demo set yang aku untuk review. So phone ni jatuh. Bila phone ni jatuh, aku rasa macam aku nak kena ganti. Nasib tidak aku kena bayar ganti rugi dekat logistik Sdn Bhd disebabkan aku beli casing protect untuk iPhone ni kurang-kurangnya jarak antara jatuh tu lebih kurang dalam 2.5 meter lah. Kat sini dia ada tulis tau.